Aduh, sedapnya bunyi. Kau tarik ya? Nak tarik ya? Tak payahlah, kau habiskan dah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama rasanya tak ke laut Hari ini kita akan turun laut lagi. Biasalah kalau bot yang purple blind putih ni, siapa lagi kalau bukan Adam Mazin. Kita nak tengok apakah yang akan kita bawa balik hari ini. Kita tunggu dan lihat. Saya bawa dua joran. Satu biasalah joran hanya ni, dan satu lagi daripada Daiwa. Shimano versus Daiwa. Kita tengok apa yang berlaku hari ini di Tanjung Lompat. Okey, kita dah kat dalam bot. Hari ni mancing berdua dengan ni Teko yang tak asing lagi, Teko Adam. So hari ni lagi sekali lah kita volume 2 Tekong versus pemancing, Tekong versus Pak Long. Kita tengok kita main kat mana. Kita tak tahu sebab angin tak berapa, cuaca tak berapa nice. Kita tengoklah apa yang best hari ni. Kita cari apa yang ada lah Kita Tam dia, tapi udah tahu 2 kilo 300. Balik kita masak lemak. Balik mi goreng lah. Okay, jom kita jumpa. Kita luncur bersama dengan Pak Long tadi. Jom mancing dengan Pak Long. Hey! Jom. Jom mancing dengan Pak Long. Hey! Jom. Jom mancing ke laut Pak Long. Hey! Tarik jangan kosong. Hey! Insya Allah kita tak kumpau bro. Strike itu rezeki kita. Let's go. Jom mancing ke laut Pak Long. Hey! Angkat ikan besar basah. Hey! Kalau strike semua pun jerit. Padu mantap. Kita nak sampai spot. Kita nak sampai spot yang baru ni. Nak kena turun sahur ke bro? Turun sahur? Turun sahur aku kena turun ni. Saya nak pergi depan Penuh pengalaman. Kalau ikan makan umpan, kita sebut padu mantap. Padu mantap. Jom mancing ke laut Pak Long. Tarik ikan gorgon. Insya Allah tak kumpau bro. Strike itu rezeki kita. Jom mancing ke laut Pak Long. Tarik ikan gorgon. Insya Allah tak kumpau bro. Strike itu rezeki kita. Kita dah nak first throw hari ni. Sekejap. Dah ada first throw dah. Ya. First throw of the day. Masih lagi guna teknik yang sama. Air okey lah dah. Macam keruh sikit lah. Jadi hijau. Tak tahulah, tengok macam mana keadaan. Conquest 201 PG. Sensors 1.14. Pakai cucu. Dia dah ke depan kan? Oh, kena Oh. Aduh. Syadu. Belum apa-apa dah kena gembat. Masalah ke ni? Aduh. Salah tekong. Tekong tak buat tu kan. Tekong keramat tertinggal. Pandai mancing kan? Dia macam Turun ambil aduh, betul. Second throw of the day.
dia. Macam dia. Dia juga. Kapur. Al-Kerapun, keripun ni timbun. Makan pun. Ha? Nanti kau macam belah sini. Al-Lintiang. This is what we call. It's a manish. Manishan. Kemanishan. Apa ikan ni? Tak ah. Berapa? Tengok. Aduh. Lupa. Apa ni kau? Apa jadi? Sabarlah. Oh, ambil ikan apa? Malas tau. Ni pemudahkan. Bangla manual. Semi auto nama dia. Okey. Ikan kena sampai. Lain lah ni ikan. Tak sama lah. Tak sama lah. Tak sama. Tak sama lain. Lain. Betul tak tengah ambil video? Tak sama lah. Oi. Ikan eh. Oi, keluar drag. Adakah dia? Aku tak melawan kan. Ha? Dia. Kasar ni. Kena kau ni. Kau juga eh. Nampak ni. Duri Sus Sakawak Berging nama dia. Oi, musim ni madang dia je lah. Ikan eh.
one more otek. Otek Adam ni nama dia. Otek kau. Bangla semi auto. Dia dah lah tak bawa pancing. Oh. Tak apa dia ingat dah. Malas macam ni. Sorry tadi lock kereta problem jadi tak teringat pula nak ambil mancing. Nyatakan lock. Nekan. Cuba jangan tekan sangat. Apa ikan? Oh, dia lagi. Dia. Ni hari dia. Hari otek sedunia. Otek kau lah. Kepala otek kau lah. Dia cara-cara dia Cara untuk mengangkat otek. Cara kita buka dulu tak siap. Kita lambung kita masuk. Settle masalah. Itu masalah masuk tong Ya. Dia tu. Allah. Sabut? Oh, kalau itu bukan dia lah. Bukan dia kan. Oi. Apa ikan oi? Keluar tali oi. Keluar tali oi. Pancing pinjam. Akhirnya jumpa bebek. Jumpa kan? Tahun-tahun ebek Sok Tolong. Ada juga ebek. Oh. Yang ni yang kau tunggu kan? Jangan lah dia ni. Tukar pancing. Dia ni bunyi tu ya. Dia bunyi si. Aduh, sedapnya bunyi. Kau tarik ya? Nak tarik ya? Tak payahlah, kau habiskan dah. Ui, besar ni baik. Ni kasut ni. Aku nak biar yang itu, biar yang halus tu kena. Kasut ni. Peganglah kepala dia. Tak suka pegang kepala dia. Dia jadi kekuk lagi. Tapi yang penting jangan lepaskan Lepas balik modal lah. Tapi mahal ni tau. Oi, jangan. Jangan. Ini mahal woi. Paksa kena tukar trade dengan accurate nanti. Jangan. Aku nak benda yang sama. Sama Sama. Sure Sebab dia punya apa? Hanya ni banyak sangat ni. Vijay kan? Belah. Bunyi kan sampai. Mantap aku. Angkat. Kena tunggu depan. Batu di sini. Ini dia kita dah. Dia batu. Boleh ni. Kita pun dah sampai ke JT dah ni. JT pula dah sampai ke pantai. Hanya nampak hujan Hujan Oh. Bot boleh sampai ke darat